dengan penyampaian cenderamata bagi menyempurnakan acara ini, mobil menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Yang Berhormat Tuan Haji Yusra Ismail Adun Kawasan Senggarang daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takdim dan juga lembaga penduduk, ketua-ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pagi ini saya sampai ke program kita, ya, peringkat RM2 sempurna, ya. Terima kasih. Selamat Hari Wanita. Persinggahan kami yang kelima di track jogging untuk baik tuan rumah di Sungai Malong penduduk kerana dan juga agensi hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelajah yang amat berhormat Menteri Besar Johor di dalam ucapan belanjawannya, iaitu untuk mendekatkan hubungan para pemimpin dan juga masyarakat. Dan program kita hari ini telah disentuh. Lepas ini kita akan melawat 2 IKS di Berang Laut dan juga di malamnya kita tutup dengan kenduri rakyat. Dalam program tersebut saya jumpalah tuan-tuan dan pada hari ini tuan-tuan beruntung diberi peluang untuk membuat pemeriksaan kerana di dalam inisiatif Nabi Johor dan tuan, satu daripada perkara yang kira dan sebagainya. Saya pun naik pening kepala tengok view bom. Puan Maznah binti Abu Bakar, Puan Has dan Puan Nur Aziz. Satu, dua, tiga. Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negeri Johor LP Perkeso. Yang Berhormat, dengan itu majlis menjemput Yang Berhormat Datuk untuk membuat 6 sambutan bertuah. Memang special sikit Yang Berhormat Datuk. Hadiahkan kepada kita. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan cakap apa ni? Hari Wanita peringkat RM2 sempena jelajah orang Johor RM2. Terima kasih kerajaan negeri Johor. Hari Wanita peringkat RM2 sempena jelajah orang Johor RM2. Terima kasih kerajaan negeri Johor. Oh, terima kasih. Dan videografi itu tadi, maka berakhirlah sudah sesi lawatan Yang Berhormat Datuk ke program sambutan Hari Wanita sempena jelajah orang Johor RM2 pada hari ini. Pihak majlis juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk atas kesudian hadir pada hari ini. Puan boleh klaim minyak sebelum yang terlibat